أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Fadil Tuan Imam, seterusnya kepada Ahli Jawatankuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sehat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 26 hari bulan Jumadal Akhirah 1447 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan kekuatan dan semangat yang tinggi untuk melakukan sebarang bentuk amal kebajikan sebagai bekal yang paling berguna untuk kita apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita sambung perbincangan daripada kitab Fiqh Sirah, ada soalan sampai kepada saya. Soalan tentang orang yang meninggal hari Jumaat. Ada sebahagian kata memang kematian yang baik. Ada sebahagian kata kematiannya biasa seperti hari-hari lain. Hadis berkenaan kematian hari Jumaat kedua akan terhindar dari azab kubur, sahih ataupun tidak, dan mohon pandangan. Dalam perbincangan para ulama berkaitan dengan fadilat, kelebihan yang seseorang dapat apabila dia meninggal hari Jumaat, para ulama kata ini adalah tanda sebagai orang yang mendapat husnul khatimah. Hari Jumaat termasuk juga malam Jumaat. Jadi malam Jumaat dan hari Jumaat. Kalau ikut masanya adalah bermula maghrib, malam Jumaat, sampai esok subuh, kemudian siangnya sampai maghrib. Malam Sabtu tak masuk. Malam Sabtu tak masuk. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Amru ibn Al-As di dalam Sunan At-Tirmidzi, bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yamutu yawmal jumu'ati aw lailataha illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidak ada seorang Muslim yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau pada malamnya, iaitu malam Jumaat, melainkan Allah Ta'ala selamatkannya ataupun lindunginya daripada fitnah kubur. Hadis ini dikira sahih oleh majoriti para ulama. Al-Imam Al-Munawi menyatakan ketika syarahkan hadis ini bahawa kelebihan yang Nabi SAW sebut mereka yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat
selamat daripada fitnah kubur, itu maksudnya selamat daripada azab kubur. Yang kedua, kerana Jumaat itu Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai hari yang mulia. Hari Jumaat adalah hari akan berlakunya hari kiamat. Dalam hadis yang lain, hari Jumaat juga antara lain Allah perintahkan supaya neraka tidak, maknanya ada operasi mengazab pada hari Jumaat dalam satu riwayat yang lain. Maka kalau begitu, Nabi sebut lagi berkaitan dengan fitnah kubur, maknanya ini satu lagi yang lain berkaitan dengan kelebihan dan fadilat orang yang meninggal pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Tambahan pula ada satu lagi riwayat dalam Hulyatul Awliya daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, "Man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati ujira min azabil qabri wa jaa yaumal qiyamati alaihi taba'us syuhada." Siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat akan terhindar daripada azab kubur, dan pada hari kiamat nanti dia datang, padanya ada cop ataupun ada tanda dia dalam kalangan ataupun mendapat pahala para syuhada. Ini kelebihan lain pula. Jadi ada dua dah. Satu, fitnah kubur dengan maksud azab kubur terhindar. Yang kedua, pahala orang yang meninggal dunia sama macam hari Jumaat tu, sama macam pahala orang mati syahid. Jadi ini kelebihan tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi berdoa agar kita ini dapat fadilat ini, dan walau apa pun seseorang itu tuan-tuan kenal ataupun tuan-tuan tahu latar belakangnya, tapi kalau dia meninggal pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, para ulama kata dia selamat daripada azab kubur. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung perbincangan yang lepas daripada kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Imam Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti. Yang terakhir kita berhenti pada peperangan Bani Mustalik ataupun disebut dengan peperangan Muraisi', nama tempat. Kenapa cerita ini maknanya penting? Kerana dia adalah permulaan dan mukaddimah kepada satu peristiwa penting yang lain, iaitu Hadithul Ifki, iaitu cerita dusta yang Allah Ta'ala uji Nabi SAW dan keluarganya berkaitan dengan kata-kata orang-orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan suatu perbuatan yang tidak elok. Itu selepas daripada Bani Mustalik. Kita sambung. Dalam peperangan ini yang terakhir kita berhenti, keluar bersama dengan orang Islam itu dalam peperangan ini adalah jumlah yang ramai dalam kalangan orang-orang munafik. Yang mereka ini sebelum daripada peperangan ini, kita dapat tahu dalam peperangan Uhud ataupun Khandaq. Sebelum ni mereka ni tak keluar perang pun, bahkan balik semula. Tapi kali ini macam mana mereka begitu ramai join peperangan Bani Mustalik ataupun Muraisi' ini? Pengarang kata, وَذَلِكَ بِمَا رَأَوْ مِنْ أَطْرَادِ النَّصْرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَطَمْعًا فِي الْغَنِيمَةِ. Demikian itu apa yang mereka nampak, maknanya mereka nampak zahirnya banyak kali orang-orang Islam menang dalam peperangan. Rasulullah menang, orang Islam menang. Jadi kalau tak join rugi. Sebab bila menang akan dapat harta rampasan perang. Itu yang disebut mereka ini tidak lain hanya tam'an, tamak, untuk mendapat al-ghanimah, harta rampasan perang. Kita sambung. Wa qad rawa al-Bukhari wa Muslim min tariqaini mukhtalifaini anna ba'da as-sahabati istafta Rasulullah fi sya'nil azli fi hadhihi al-ghazwah.
Baik, kemudian pengarang menyatakan ada riwayat dalam Sahih Bukhari. Begitu juga di dalam Sahih Muslim berdasarkan jalur yang berbeza ataupun jalan yang berbeza Bukhari dan Muslim, tetapi ceritanya sama, bahawa sebahagian para sahabat bertanya, minta fatwa, istafta, minta pandangan hukum, minta fatwa, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil azli fi hadhil ghazwah, tentang satu perkara yang dipanggil dalam fiqh sebagai al-azl. Al-azl ni apa? Al-azl ni kalau ikut betul-betul pada bahasa cabut. Cabut apa? Jadi ceritanya pasangan suami isteri bersama melakukan jima' dan juga wati, kemudian air mani itu dikeluarkan di luar daripada rahim. Maknanya itu dipanggil al-azlu, cabut. Boleh faham ya? Okay. Dalam bahasa Arab istilah ini dalam fiqh disebut al-azlu. Maknanya tidak dimasukkan di dalam faraj isteri. Jadi yang ni para sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ke tak boleh? Apa hukumnya? Jadi dalam peperangan ini pertanyaan itu timbul dan Nabi memberikan penjelasan. Wa dzalika indama qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahum as-sabi faqala lahum, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagih-agihkan harta dan juga rampasan perang kepada para sahabat, lalu Rasulullah pun jawab, ma alaikum alla taf'alu ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamah illa wahya kainah. Tidak mengapa, tidak menjadi satu maknanya yang berdosa ataupun tidak mengapa sekiranya kamu melakukannya, dan tiadalah mana-mana manusia yang Allah Ta'ala takdirkan bahawa dia akan jadi manusia di atas muka bumi ini. Tak ada siapa yang boleh halang, tak ada siapa yang boleh tolak. Kalau takdir Allah Ta'ala maknanya telah ada, maka dia akan tetap menjadi manusia, akan hidup sama ada sekejap ataupun lama. Maknanya ini para ulama kata tidak dianggap sebagai membunuh anak, tidak dianggap sebagai membunuh anak. Bahkan para ulama berbincang panjang berkaitan dengan bagaimana kalau sekiranya ada janin yang di dalam kandungan seorang perempuan ataupun isteri itu digugurkan sebelum daripada ditiupkan roh. Dalam hadis sahih Nabi SAW menyebut bahawa ketika janin dalam kandungan ibu itu umurnya 40 hari. Kemudian 40 hari misluh seumpama dengannya. Kemudian 40 hari misluh seumpama dengannya. Kemudian Allah hantar malaikat untuk tiupkan roh. Bersama dengan ditiupkan roh itu ditentukan 4 perkara. Yang pertama tentang ajalnya, yang kedua tentang rezekinya, yang ketiga syaqiyun am sa'id, sama ada dapat balasan buruk ataupun balasan baik. 40 hari, 40 hari, 40 hari jadinya 120 hari. 120 hari bersamaan dengan 4 bulan. Maknanya nyawa seorang manusia itu mula maknanya dimasukkan ke dalam jasad itu apabila berumur 120 hari dalam kandungan. 120 saja berdasarkan hadis tadi ditiupkan roh. Bersama dengan roh ada nyawa. Maknanya roh ini nyawa. Ditetapkan sekali 4 perkara. Rezeki, ajal, nanti hari akhirat dapat balasan baik ataupun balasan buruk. Sebab itu para ulama kata ada banyak hukum yang berkaitan. Antaranya adalah boleh untuk gugurkan. Ini kalau doktor pakar maknanya bagi tahu, dan dia tidaklah maknanya dosa sebagaimana berdosa bila telah tiupkan roh. Itu pun perbahasan para ulama. Ada yang kata tetap berdosa, tetapi ada titik perbezaan pandangan para ulama. Yang kedua, kalau kita nak berdoa,
untuk anak itu, apa-apa saja. Jadi berdoalah waktu ini sebelum ditetapkan oleh Allah Ta'ala 4 perkara besar tadi tu. 4 perkara besar tu besar sungguh, kerana tiupkan roh saja terus ditentukan bila meninggal. Bila meninggal, ajalnya bila. Yang kedua, rezeki. Rezeki ini meliputi semua lah. Tuan-tuan, rezeki apa-apa rezeki, makan, minum, belajar, berjaya, kerja, keluarga, dapat zuriat ataupun tidak, dan seumpamanya, itu semua termasuk dalam kategori rezeki. Kemudian pada hari akhirat nanti pula, dia syaqi ataupun sa'id, bahagia ataupun celaka. Dengan maksud sepanjang hidupnya kat dunia dia buat amal soleh ataupun dia melakukan maksiat, akhirnya di hari akhirat akan dibalas. Kalau semuanya itu menyebabkan dia dapat rahmat Allah Ta'ala, maka akan masuk syurga, bahagia. Kalaulah tidak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, buat maksiat, engkar dan seumpamanya, maka yang ini dapat balasan yang buruk. Jadi sebab itu dipanggil 4 perkara besar, ditetapkan bila ditiupkan roh bersamanya. Yang penting, ia tidak termasuk dalam kategori membunuh anak, melakukan al-azlu. Ada pandangan daripada Ibnu Hazmin Al-Zahiri, yang ini pandangannya agak maknanya berbeza dengan jumhur para ulama yang mengharuskan. Cuma para ulama mensyaratkan. Syaratnya apa? Mesti dengan keizinan dan keredaan pasangannya. Maknanya kena berbincang lah. Bincang, sama-sama setuju. Begitu. Kalau salah seorang tak setuju, yang ni bincang sampai setuju lah. Misal bincang sampai setuju, kalau tak setuju tak jadi-jadi. Kena keredaan pasangan, itu sangat penting. Kerana itu juga perlu diambil dalam kita punya pertimbangan, kerana Nabi SAW pernah sebut pada sahabat yang lain. Nabi tanya, kalau ingat lagi tuan-tuan sekalian, siapa yang Nabi sembang berbalik daripada satu perjalanan tu, tak nak berkahwin ke? Tak nak kahwin dengan anak dara ke? Halla tulaibuha. Kamu boleh bergurau senda dengannya, kamu boleh maknanya bercanda dengannya. Tapi sahabat Nabi ni kata dia ada anak yang ramai yang perlu dia jaga, dia tolak kan. Jadi Nabi ingat lagi beberapa bulan yang lepas. Kemudian Nabi menyebut juga, kerana apa? Nabi kata kalau dengan anak dara, hatta tazuqa asilataha wa tazuqi asilatak. Sehingga kamu boleh rasa manisnya. Kalau asal tu madu, tapi maksudnya kat sini adalah nikmat dan juga manisnya. Kamu rasa dia punya dan dia rasa kamu punya. Jadi kedua-duanya dalam keadaan maknanya bersama dan mendapat perkara itu. Allah A'lam. Seterusnya, Nabi SAW berdasarkan hadis ini membenarkan, maknanya tidak melarang. Dan hadis ini tidak dibatalkan. Dibatalkan bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa fiqh, Ibn Hazmin kata hadis ini telah dimansuhkan dengan hadis yang lain. Tapi jumhur kata tidak. Hadis ini kekal sampai sekarang, cuma dengan syarat, dengan kebenaran dan keredaan pasangannya, iaitu isterinya. Wallahualam. Maknanya peristiwa ini ada cerita tentang rumah tangga lah tuan-tuan sekalian. Peperangan ini sebab para sahabat tanya Nabi SAW. Seterusnya, warawa Ibn Sa'ad fi tabaqatihi wa Ibn Hisham fi siratih anna ghulaman li Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ismuhu Jahjah ibn Sa'id Al-Ghifari tanaza'a ma'a Sinan ibn Wabar Al-Juhani. Seterusnya dalam peristiwa peperangan ini juga ada satu riwayat dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Kisah ini diceritakan di situ. Begitu juga ada riwayat yang menyebut kisah yang sama ini di dalam Sirah Ibn Hisham. Jadi pengarang ambil dua-dua sumber ini, bahawa ada seorang budak, Ghulaman li Umar, budak
milik Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ghulam kadang-kadang dimaksudkan dengan pembantu. Pembantu. Ataupun ada yang kata juga bahawa hamba, cuma di umurnya masih lagi muda remaja. Yang penting dia adalah kepunyaan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Namanya Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari. Dia bergaduh mulut, bertengkar mulut. Tanaza'a ma'a Sinan. Nama seorang lagi adalah Sinan bin Wabar Al-Juhani. Wahuma ma'a jam'in indama il-Muraisi' athna muqam Nabi sallallahu alaihi wasallam hunaka wa kada an yaqtatila fa sarakha Al-Juhani. Kedua-duanya pada waktu itu fi jam'in ma'a jam'in, ketika itu maknanya dalam ada bersamanya adalah para sahabat yang lain juga, dan berhampiran dengan sumber air Muraisi'. Ini nama tempat Muraisi' ni. Ketika itu dia pun berselisih ataupun macam bergaduh, bertengkar. Asna muqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hunaka, ketika Nabi SAW berada di kawasan itu. Wakada, kemudian riwayat menyebut kedua-duanya hampir, maknanya berbunuhan. Bukan setakat bercakap saja, maknanya ada tindakan yang agak agresif. Wakada ayaqtatila. Seterusnya fasarakha Al-Juhani. Yang seorang lagi tadi, Sinan bin Wabar Al-Juhani, dia menjerit, menyebut dengan kuat, ya ma'syarul ansar, wahai orang-orang ansar, bantulah aku. Kemudian Jahjah pun menjerit, dia kata, wahai orang-orang muhajirin, bantulah aku. Bila bergaduh masing-masing, yang seorang adalah orang ansar, yang seorang lagi orang muhajirin, maknanya panggil orang-orang muhajirin sekalian, tolong aku. Yang Al-Juhani pun dia sama juga, dia mulakan panggil orang-orang ansar, minta tolong supaya membantunya. Baik, riwayat tak menyebut seterusnya tentang apa yang mereka perselisihkan, cuma ia ataupun jeritan itu didengar oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul. Siapa Abdullah bin Ubay ibn Salul? Ketua orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Faghadiba, mendengar perkataan itu, dia pun marah. Agak maknanya ghadiba, marahlah kita kata. Wa qala lirrahti mimman ma'ahu. Kita kena ingat balik cerita di awal tadi, bahawa ketika ini, kali ini peperangan ini disertai oleh sekumpulan besar orang-orang munafik. Maknanya ini geng Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pun bercakap bersama dengan beberapa orang rakannya yang ada di sampingnya pada waktu itu. Awa fa'aluha qad nafaruna wa kasaruna fi darina wallahi ma a'addana wa jalabib Quraisy yaqsudul muslimina min Quraisy illa kama qalu sammin kalbak ya'kuluka amma wallahi la in raja'na ilal madinati la yakhrujanna al-a'azzu minhal adhal. Abdullah bin Ubay dia pun kata, tengok mereka apa yang mereka buat. Cakap dengan kawan-kawan dia. Dia ni bukannya pro Ansar, bukannya pro Muhajirin. Yang penting dia sama kawan-kawan dia menyembunyikan maknanya kufurnya. Tunjuk secara zahir iman di hadapan Nabi SAW, di hadapan para sahabat yang lain. Tetapi di belakang mereka ini sebenarnya tidak bersama dengan Nabi SAW. Ini munafik. Kenapa dipanggil munafik, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan kalau pergi negara Arab, cuba tengok signboard. Antara yang mudah nak faham pada bahasa, macam mana orang munafik dengan perangai begitu dipanggil munafik. Apa cerita sebenarnya? Dalam bahasa tu apa maksudnya? Munafik daripada perkataan nafaqah. Nafaqah. Kalau kita lalu jalan raya kat negara Arab,
mana-mana terowong akan dipanggil nafak. Nafak, terowong. Terowong ni ada dua pintu. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Masuk kat sini, keluar kat sana. Itu dipanggil nafak. Jadi, apa kaitannya perkataan munafik dengan bahasa tadi, nafaqah? Kerana dia masuk seperti orang beriman. Tetapi saat orang beriman tak perasan, tak tahu, dia ikut kat belakang. Mengatakan bersama dengan orang kafir bahawa kami bersama dengan kamu. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan baca muka surat kedua. Selepas daripada Alif Lam Mim tu muka surat sebelah. Kami cuma bergurau je dengan dia orang tu. Bila cakap dengan sama-sama dia, sama-sama orang kafir, dia akan kata kami bersama kalian. Kami dengan mereka orang Islam bergurau je. Kami permainkan mereka. Tapi Allah Ta'ala sebut sebenarnya mereka mempermainkan diri sendiri. Okey. Itu pada bahasa lah. Yang pentingnya adalah bila dia bercakap dengan kawan-kawan dia, tengok orang Ansar, orang Muhajirin. Sekarang ini mereka ini sudah ramai. Dia mula. Mereka ini sudah ramai. Dan mereka menyebabkan kita ini lari. Mereka ramai. Di negeri kita sendiri. Dia ni orang Madinah. Wallahi ma'addana wajalabib Quraisy. Demi Tuhan, demi Allah. Kalau sekiranya kita tidak bersiap, kalau sekiranya kita tak berhati-hati, dan juga seumpamanya, nescaya mereka ini akan menguasai kita, mereka ini akan maknanya menghina kita, mereka ini juga akan menindas kita. Tiadalah apa yang mereka katakan itu melainkan sepertinya. Tengok perkataan dia. Sammin kalbak ya'kuluk. Apa yang mereka buat sekarang ini dan apa nasib kita sekarang ini sama seperti pepatah Arab kata. Bagi makan dan bagi gemuk anjing kamu, nanti satu hari dia akan gigit kamu. Ni pepatah. Ni Arab lah tuan-tuan sebenarnya. Macam peribahasa orang Melayu. Sammin kalbak ya'kulak. Bagi makan lagi dekat anjing. Bagi lagi. Dan seumpamanya. Ini perkataan yang menghina orang-orang Islam. Ini perkataan yang menghina orang-orang Islam. Diumpamakan seperti maknanya anjing. Ini satu bentuk perkataan yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita sendiri maknanya Nabi tak benarkan kita untuk mencerca sesiapa. Perli ataupun seumpamanya. Bahkan para sahabat itu sangat mulia, generasi yang mulia. Nabi kata dalam satu hadis riwayat daripada Al-Khashani dalam Sunan At-Tirmidzi, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencerca para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban. Kalau ada salah seorang daripada kalian yang infakkan harta emas sebesar gunung Uhud. Kalau ada siapa-siapa yang infakkan emas, banyaknya adalah sebesar gunung Uhud. Mahal emas. Apa harga? 570. Saya semak dekat Maybank punya apps. Siapa nak beli, Miga. Maybank Islamic Gold Account 577. Tengok kat Bank Islam lagi mahal 590. 590 semalam punya harga. Dulu waktu PKP macam dah mahal lah, 260 waktu PKP. Ramai waktu tu beli emas kan, 260. Nantilah tunggu dia turun lah. Naik 280, naik 290, pernah cecah 300. Sekarang 580, 590. Tunggu lagi tuan-tuan sekalian. Tunggu dia turun. Macam tak turun dah nampaknya. Tak turun. Jadi apapun tuan-tuan sekalian, Nabi bayangkan kalau salah seorang daripada kalian infakkan hartanya, bukan harta yang biasa-biasa ni. Ni bukan buah-buahan, bukan cempedak,
Bukannya tanam-tanaman yang kita sayang, ini bukannya baju ataupun kenderaan yang kita sayang, ini bukannya apa lagi aset-aset lain lah, tangible ataupun tidak tangible. Tapi sekarang ni emas yang harganya dia punya, kalau tengok graf tak pernah turun lah tuan-tuan. Graf 5 tahun, 3 tahun dia tak turun. Banyak mana? Sebesar gunung Uhud. Nabi seterusnya bersabda, ma balagha, tidak akan sama dan tidak akan sampai misla, tidak akan sampai mudda ahadihim wala nasifah. Apa yang kamu infak, emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infak sahabat secupak ataupun separuh cupak. Menunjukkan para sahabat ini walaupun mereka infak sedikit tapi fadilatnya cukup besar. Kita ni infak sikit pun dapat fadilat, infak banyak lagi banyak fadilat, tapi sebanyak gunung Uhud itu pun tak akan sama dengan secupak para sahabat ataupun separuh cupak. Sebab tu kalau kita baca hadis dapat kelebihan macam sahabat, itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis dalam yang ini dalam Musnad Imam Ahmad, begitu juga di dalam At-Tabarani di dalam Mu'jamnya. Nabi kata miwaraikum ayyaman, di belakang kamu nanti ada hari-hari. Ini cerita akhir zaman, tuan-tuan. Hari-hari itu as-sabru fiha, orang yang sabar padanya, kal qabdi alal jamri, seumpama orang yang menggenggam bara api. Orang sabar pada zaman tu, pada hari itu, seperti orang yang genggam bara api. Maknanya panas, tak tahan, kena perli, tak tahan orang kutuk. Pelik, tuan-tuan. Ketika orang lain semua tak buat baik, kita buat baik, pelik. Itu keadaannya. Tak selesa, rasa macam kena hina dan juga seumpamanya. Baik, ini satu. Orang yang sabar pada hari-hari itu seumpama orang yang menggenggam bara api. Orang genggam bara api ni kan tak tahan, kalau boleh nak lepas. Baik, yang kedua, walil amili fiha, dan orang yang melakukan amalan pada hari-hari itu. Maknanya amal soleh. Siapa yang buat amal soleh pada hari-hari tersebut, ka ajri khamsina rajulan ya'maluna minkum, seperti pahalanya seperti 50 orang yang melakukan amal daripada kalian. Para sahabat tak faham lagi waktu tu, tanya, nak confirm lagi. Ya Rasulullah, ka ajri khamsina rajulan minna au minhum. Ya Rasulullah, pahala yang Rasulullah sebut tadi sama macam 50 orang kita orang ke 50 orang dia orang? Maknanya kami para sahabat ni ke ataupun 50 orang mereka, zaman mereka. Lalu Nabi pun bersabda, bal ka ajri khamsina rajulan minkum, bahkan pahalanya seperti 50 orang dalam kalian kamu. Jadi kalau kita terjemahkan pada bahasa biasa, seperti pahalanya seperti 50 orang sahabat melakukan amal soleh. 50 orang, tuan-tuan sekalian. Kalau 50 orang, tadi satu cupak sama dengan satu gunung Uhud. Kalau 50 orang, ambil 50 cupak, 50 gunung Uhud. Itu je paling mudah kita nak faham. Jadi ini antara hadis-hadis yang Nabi sebut tentang fadilat para sahabat dan seumpamanya. Jadi perkataan itu perkataan tidak baik yang disebut oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dia menghina, perli. Kemudian dia bersumpah pula dengan nama Allah Ta'ala, wallahi
la irja'na ilal madinati la yakhrujannal a'zu minhal azal. Demi Allah, sekiranya kita balik ke Madinah nanti, nescaya orang yang maknanya izzah, orang yang kuat. Bahasa ni kat sini kuat. Sebenarnya izzah itu bukan kuat, izzah itu mulia. Orang yang mulia akan mengeluarkan, menghalau orang yang hina. Ayat ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Munafiqun, kemudian ayat itu turun tentang perkara ni. Apapun, ini kata-kata Abdullah bin Ubay ibn Salul, wa kana mimman sami'a kalamahu Zaid ibn Arqam. Antara yang dengar kata-kata Abdullah bin Ubay ibn Salul ini, ada sahabat Nabi namanya Zaid ibn Arqam. Dia pun bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhul amrah. Ceritakan apa yang berlaku, apa yang dia dengar. Saat itu di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Wa kana 'indahu Umar radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah mur bihi Ubbad ibn Bashar falyaqtulhu. Sayyidina Umar dengar perkataan yang disampaikan oleh Zaid, iaitu perkataan Abdullah bin Ubay ibn Salul itu. Sayyidina Umar ni tuan-tuan sedia maklumlah, kalau bagi cadangan bunuh dia tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar pun minta pada Nabi SAW, ya Rasulullah, perintahkan kami, suruhlah kami, ataupun siapa saja. Maknanya yang penting ada perintah daripada Rasulullah SAW. Dan kali ini Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, perintahkan kepada Ubbad ibn Bashar supaya membunuh, iaitu Abdullah bin Ubay ibn Salul. Ini cadangan daripada Umar. Faqala lahu alaihi salatu wassalam. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar. Fakaifa ya Umar idza tahaddatha an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Wahai Umar, bagaimana nanti kalau orang ramai bercerita, bersembang sama-sama dengan mereka, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri. Sebab pada zahirnya dia Islam. Walaupun munafik, pada zahirnya Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, cuma dia sembunyikan dia punya kufur. Kerana takut ke, kerana strategi apa ke, yang penting ini dia. Munafik. Baik. Rasulullah melihat kepada kesan. Kesan. Kalau dibenarkan, Rasulullah suruh, sahabat akan buat. Tapi kalau berlaku, nanti apa kata orang ramai? Mereka kata Rasulullah bunuh sahabatnya sendiri ya. Jadi ini kesan. Dipanggil ma'al. Ma'al ni maknanya apa kesan daripada satu-satu perkara. Dalam fiqh ada dipanggil fiqhul ma'alat. Fiqh ma'alat. Fiqh maknanya melihat kepada kesan. Sebelum kita putuskan sesuatu, kena timbang apakah kesan daripada keputusan yang kita nak buat. Dipanggil ma'al. Ada satu doa tuan-tuan dan puan sekalian, doa baca Yasin kalau tak silap lah. Yang ni ramai yang agaknya tak perasan. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka. Dalam buku biasanya tulis adyanana. Kita minta daripada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tinggalkan dan aku serahkan urusan agama-agama kami. Saya kurang setuju. Betulkan kat situ, Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka dinana. Sebab agama ni satu je, Islam je, yang diredai oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita kata adyan? Agama-agama. Selain Islam, agama apa yang kita nak minta doa pada Allah supaya dijaga? Yang ni kena betulkan. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana. Kita minta agama kita dijaga, agama Islam. Kemudian kita minta ahli keluarga kita. Kita minta juga supaya anak-anak kita wa amwalana, begitu juga dengan harta kita.
Allahumma, kemudian apa? Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzi'uka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahu fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa min jabbarin anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al. Ramai yang baca fil hali wal mal. Dia tak kena dua tu. Hal sekarang, ma'al akan datang, kesan akan datang. Dia bukan sekarang dan harta. Jadi ada setengah yang tak tepat ejaannya, ada setengah ejaannya tepat, yang membacanya tak tepat. Tapi tak apalah, yang baca pun tak tahu maknanya, yang aminkan pun tak tahu maknanya. Jadi okey lah, fair lah. Dia yang tak balance kalau salah seorang tahu, dia akan jadi heboh sikit lah. Apa pun tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW tak nak orang kata nanti Rasulullah bunuh sahabatnya. Kita sambung insya-Allah pada pertemuan akan datang, sekiranya umur panjang dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tahun depan lah insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.